Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Rafiq bin Syed Hanif, nombor matrik P158752. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang ulasan buku yang telah saya pilih dengan persetujuan pensyarah saya iaitu Dr. Nurul Khairani Ismail. Okey, buku yang telah saya pilih adalah buku yang bertajuk Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat yang ditulis oleh Dr. Muhammad Raqib. Okay, buku ini sangat penting kerana ia membincangkan bagaimana sistem pendidikan Islam boleh diterapkan dengan lebih menyeluruh dan efektif. Okay, seterusnya maklumat buku. Okay, tajuk buku yang dipilih adalah seperti yang saya sebutkan sebelum tadi, iaitu Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat yang ditulis oleh Dr. Muhammad Raqib. Okay, buku ini diterbitkan pada tahun 2009 dan ia mempunyai 256 muka surat yang padat dengan idea dan konsep mengenai pendidikan yang berlandaskan Islam. Okey, apa yang menarik tentang buku ini adalah ia menggariskan bagaimana pendidikan Islam perlu diterapkan secara integratif, melibatkan kerjasama antara tiga pihak umum iaitu pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Okay, sebagai contoh, kita sering melihat bahawa pendidikan banyak berpusat di sekolah, tetapi sebenarnya keluarga dan masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita. Okay, seterusnya pengenalan buku. Okay, buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan yang holistik yang melibatkan banyak pihak dalam mendidik generasi muda secara menyeluruh. Okey, Dr. Raqib juga menganggap bahawa pendidikan tidak hanya boleh bergantung kepada sekolah semata-mata, tetapi ia memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat untuk memastikan anak-anak kita tidak hanya pandai dalam ilmu akademik semata-mata, tetapi juga perlu memiliki nilai moral dan sasiah yang baik. Okey, buku ini juga membincangkan peranan penting masjid sebagai pusat pendidikan yang bukan hanya memberi pengajaran agama, tetapi juga sebagai tempat untuk membina nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Okey, seterusnya ialah isu utama yang pertama. Okey, mari kita mulakan dengan isu pertama, iaitu apa yang dibincangkan dalam buku ini ialah mengenai pendidikan integratif. Apa maksudnya pendidikan integratif? Secara mudahnya, pendidikan integratif adalah pendidikan yang melibatkan tiga pihak utama iaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Okay, mengapa isu ini penting? Ini kerana penulis menekankan bahawa jika hanya satu pihak yang terlibat, maka pendidikan itu tidak akan lengkap. Okay, sebagai contoh, kita hanya mengharapkan sekolah untuk mendidik pelajar tentang ilmu dan akhlak, itu adalah tidak mencukupi. Keluarga di rumah juga perlu memainkan peranan yang sama untuk menyokong apa yang telah diajar di sekolah. Begitu juga dengan masyarakat. Okay, jika tiga-tiga elemen ini bekerjasama, pendidikan akan menjadi lebih berkesan. Okay, seterusnya isu kedua ialah peranan masjid. Okay, dalam buku ni penulis mengingatkan kita bahawa masjid ni bukan sekadar tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk menimba ilmu. Okay, masjid boleh menjadi pusat pendidikan sosial dan agama dalam masyarakat. Okay, kita ni selalu beranggapan bahawa pendidikan hanya berlaku di sekolah sahaja. Tetapi sebenarnya masjid juga boleh menjadi tempat yang sangat strategik untuk mendidik masyarakat. Okay, sebagai contoh, bayangkan jika masjid mengadakan kelas-kelas pendidikan untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak hingga dewasa. Okay, perkara ini akan dapat membantu memperkukuhkan nilai agama dan moral dalam masyarakat kita. Okay, seterusnya isu ketiga ini juga dianggap sangat penting, iaitu mengenai kemerosotan nilai moral dalam masyarakat. Okay, penulis menyatakan bahawa salah satu sebab mengapa masalah sosial seperti keruntuhan nilai keluarga dan penyalahgunaan teknologi semakin meningkat adalah kerana kita tidak memberi penekanan yang cukup kepada pendidikan akhlak. Okay, jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu memasukkan pendidikan akhlak dengan lebih serius dalam kurikulum pendidikan kita. Okay, pendidikan akhlak ini bukan sahaja membantu pelajar memahami apa itu moral yang baik, tetapi juga membantu mereka berbentuk sasiah yang terpuji. Okay, tanpa akhlak yang baik, walaupun seseorang itu bijak dalam akademik,
mereka mungkin tidak dapat memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Okay, seterusnya, isu keempat yang diambil dalam buku ini adalah cabaran yang dihadapi oleh pendidikan Islam dalam era globalisasi. Okey, dunia kita kini sedang melalui banyak perubahan, iaitu teknologi semakin maju dan budaya luar semakin memberi kesan kepada cara hidup kita. Okey, jadi sistem pendidikan Islam perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Namun penulis menegaskan bahawa dalam usaha untuk maju, kita tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip asas Islam. Okey, sistem pendidikan Islam ni perlu berkembang selari dengan kemajuan zaman, tetapi masih perlu mengekalkan nilai moral dan akhlak yang mengikut ajaran Islam. Okay, kita ni harus bijak memanfaatkan teknologi untuk memperkaya sistem pendidikan Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai di dalam agama kita. Okay, seterusnya, kesimpulan. Okay, secara keseluruhan, buku ini memberi wawasan yang mendalam mengenai pendidikan Islam. Dr. Rokib menggariskan bahawa pendidikan Islam harus melibatkan semua pihak, iaitu sekolah, keluarga dan masyarakat untuk mendidik generasi yang seimbang. Okay, selain itu, masjid perlu dilihat sebagai pusat pendidikan yang aktif, bukan hanya tempat ibadah semata-mata. Penulis juga menekankan bahawa betapa pentingnya pendidikan akhlak dalam menangani kemerosotan moral dalam masyarakat, dan bagaimana pendidikan Islam perlu menyesuaikan diri dengan globalisasi yang sambil mengekalkan prinsip-prinsip asas Islam. Okay. Seterusnya, pandangan peribadi. Buku ni memberi saya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan Islam perlu dilaksanakan secara lebih holistik. Saya kini lebih faham bahawa pendidikan ni bukan hanya tentang ilmu akademik sahaja, tetapi juga tentang membentuk akhlak dan syahsiah pelajar. Okay, bagi saya, kita ni perlu memberi lebih banyak perhatian tentang peranan keluarga dan masyarakat dalam mendidik anak-anak kita, supaya mereka ni bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga dalam kehidupan sosial. Okey, seterusnya cadangan, iaitu cadangan saya ialah walaupun buku ini sangat bermanfaat, saya rasa ia perlu diperkukuhkan lagi dengan menggunakan lebih banyak kajian ilmiah dan data terkini untuk menyokong hujah-hujah yang dikemukakan. Okay, walaupun penulis telah menggunakan beberapa kajian dan data, ia masih kurang dan tidak cukup untuk menyokong hujah-hujah tersebut dengan lebih mendalam. Okay, penulis juga lebih banyak bergantung kepada pemahaman praktikal dan prinsip umum dalam pendidikan Islam. Jika penulis menambah lebih banyak kajian yang berdasarkan data dan penyelidikan, hujah-hujah dalam buku ini akan lebih kukuh dan memberi kesan yang lebih mendalam. Okay, selain itu, buku ini akan nampak lebih berkualiti dan lebih meyakinkan jika penulis menyertakan contoh dari negara lain yang telah berjaya menyesuaikan sistem pendidikan Islam mereka dengan perubahan global. Ini dapat memberikan kita gambaran bagaimana model pendidikan Islam ini boleh dilaksanakan di negara lain dengan lebih berkesan. Okay, itu saja daripada saya. Saya harap apa yang telah dibincangkan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.